best pula kan dengan bunyi selada kena patah tu kan. Pernah makan tak sambal macam ni? Sambal macam ni popular dekat utara. Kita panggil dia sambal belacan lada picit. Sambal ni memang padu tak main-main lah rasa dia kan. Makan pula dengan kondimen katu tepi tu yang gunakan telur dadah sikit, ada terung bakar sikit. Kalau nak lagi best bolehlah buat ikan rebus kan. Makan apa-apa best gila kan. Jadi macam mana cara kita nak hasilkan sambal belacan lada picit yang senang ni? Jom kita buat. First step sebab dia nak jimat masa bila siap dah sambal siap lah pula barang-barang ni Nina rebus ataupun Nina bakar kita punya bahan-bahan dulu. Okay, Nina bakar ikan kat sini. Ikan ni Nina marinate dengan kunyit dan garam saja. Bakar terung pun bakar terung begitu saja dan semestinya kena bakar belacan. Nina gunakan api yang slow je kan bakar belacan ni. Wangi dia memang naik lah Okey, selepas tu Nina rebuskan telur. Kulit telur ni Nina dah cuci bersih-bersih. And then Nina teruslah masukkan bendik. Okey, nak bagi colour bendik kita lawa, Nina masukkan sedikit minyak dan juga sedikit je garam. Okey, bagi dah ala-ala je rasa tu kan. Dan kita tunggu sampai dia masak. Sementara tu Nina sediakan bahan-bahan yang lain. Nina gunakan petai dan juga bahan-bahan ini untuk Nina hiris-hiris sekejap lagi. Okey. First kali Nina akan hiriskan kita punya tomato. Ini optional tak ada pun tak apa. Tapi Nina sukalah selain dapat sambal kita dapat juga ulam platter kan. Kan sekali satu plate je senang kan. Lepas tu Nina hirislah kita punya bawang besar dan limau kasturi. Limau nipis kan. Dah siap macam ni, ikan kita pun dah siap kan. Tinggallah kita picit-picit je lada sekejap lagi. Kalau ada bird eye chili tu lagi bagus cili kampung tu kan. Lagi piau rasa dia. Gunakan juga kat sini asam jawa. Okey. Nina terus je buat dalam satu plate. Nina tak asingkan pun. Kat situlah juga Nina meramas-ramas asam jawa tu. Kat situlah juga Nina patah-patahkan kita punya lada ni. Okey. Dan juga Nina letak sekali dengan belacan. Okey, gaul rata lah sampai anda berpuas hati. And then Nina terlupa tadi sepatutnya masukkan awal tapi tak apalah. Okey, masukkan gula, garam dan juga perasa. Garam tu jangan banyak lah sebab dah pakai belacan tadi kan. Tengok agak-agak lah ikut taste masing-masing. Dan perahan limau nipis. Itu sahaja. Tapi rasa dia memang membangkitkan selera. Bahaya makan sambal macam ni lepas tu masukkanlah apa-apa sahaja sayuran yang anda suka. Ni letakkan telur ada kat sini, terung juga dan juga ikan yang anda siap bakar tadi. Dan siap sambal belacan lada picit. Rasa masam, rasa umami dia, rasa pedas, rasa manis-manis tu kan. Memang best lah sambal ni Ini antara sambal favourite Nina lah. Pertama sebab apa? Mudah kan. Sekejap je dah siap dah. Lepas pula sedap. Okey. Jadi itu saja yang dapat Nina kongsikan hari ini. Semoga bermanfaat lah. Okay, video kali ni dia chill-chill je, tak lama pun, dalam 4 minit je. Dan nantikan video seterusnya pada hari Isnin akan datang. Nina akan sharekan video sambal ikan bakar yang pernah masuk TV dan chef pun approve. Nina akan kongsikan nanti. Dan itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share. Okay, bye bye.